Korang tengok ni, laptop korang boleh tak main game pakai touchscreen macam aku tengah buat ni? Masuk gear lagi. Paling best sekali, laptop ni 14 inci dan dia ada bateri yang terbesar setakat ni. Bateri besar tapi ringan. Tengok, sebelah tangan pun tak gigil langsung. Jom aku ceritakan apa yang best dekat Honor Magic Book Pro 14. Kan menarik kalau hidup macam ni, tiba-tiba je laptop ada dekat pokok kan? Aku kutip bawa balik rumah terus. 1, 2, sap. Wow, warna putih weh. Adapter 100W Honor Supercharge berserta 3 pin charger. Kabel C to C. Aku rasa 2 meter ni. Laptop yang dijaga dengan rapi. Buka kanan, buka kiri. Fuh. Warna yang aku pegang ni adalah warna putih. Dan tak silap aku, memang ada satu warna sahaja. Nak buka laptop kena pakai special Allen key. Ni tak ada kena-mengena ni. Paling penting sekali kita nak tengok apa lubang yang ada. Di bahagian kanan ada 2 lubang USB. Di bahagian kiri ada 1 lubang HDMI. Ada 2 lubang charging Type-C. Okey, bukanlah charging saja, tapi nak alihkan data pun boleh. Dan ada 1 lubang audio jack. Kita tengok dekat bahagian dalam laptop ni pula. Fuh, premium, smart weh. Apa barang pakai keyboard? Kita pakai jari saja. Okey, 1, 2, sap. Soft launching weh. Aku rasa dalam video ni pun korang dah nampak betapa premiumnya skrin dia. Dan macam biasa, gunakan jari. Touchscreen kan? Touchscreen OLED. Okey, nampak? Ada orang cakap laptop putih ni cepat berdaki. Tapi kau janganlah malas, kau kena rajin mengelak. Dan itu adalah KPI kebersihan kau. Keyboard dia pun sedap. Okey, menarik. Lepas tu ni ada dia punya touch ni. Okey, kanan ada, kiri ada. Dan apa benda ni? Dia punya Intel Arc grafik dan juga Ultra 5. Kita tengok border untuk skrin laptop Honor Magic Book Pro 14 ni. Cantik. Dia. Ini dia, satu kamera. Yang ini tak boleh cabut macam Magic Book Art 14. Okey, yang ini melekat je dekat situ. Okey, kita kanan sikit, kanan. Syuk. Kita pergi bawah. Habis dah. Untuk bukaan laptop ni korang boleh buka, tak boleh sampai habis, tapi ada sampai satu kecondongan dia. Okey, sampai macam ni je lah. Kecondongan ni kalau korang tengok, dia sebenarnya tak baring habis. Dia tak kena baring lah, dia terjungkit sikit lagi. Untuk storage dia ada 1TB dan RAM ada 32GB RAM. Sebenarnya kan banyak lagi benda aku nak ceritakan pasal laptop Honor Magic Book Pro 14 ni, tapi aku sambung kat video lain lah. Apa pendapat korang? Kita simpan dulu laptop dalam beg. Tak berapa berat, baik beli Honor ataupun